Mana dah orang Ustaz dan nak main jalan belah area Ustaz ni, nak mencari spot sarapan pagi yang banyak pilihan, menu menarik, apa boleh singgah dekat Double Haze Kopitiam. Nak makan berat, santai pun ada kat sini. Jom aku share apa menu-menu yang best hangpa boleh cuba. First menu, mi kari antara yang wajib hangpa cuba sini. Kuah pekat cukup rasa. Yang mana pernah try memang tahu rasa dia macam mana. Yang kotiau teng dia pula ni memang favourite Abang Ki. Kuah saja pun dah sedap. Layan weh makan pagi-pagi yang jenis ni. Peminat lontong hangpa boleh try kat sini. Nice kuah dia pada Abang Ki. Lemak dia tengah-tengah. Kuih dengan sambal itu pula. Yang ni memang nikmat. Yang mana nak rasa Hokkien mi sini pun ada. Kuah jenis manis-manis dengan udang tu sekali. Dan soto pun tersedia kat sini. Yang suka berempah hangpa boleh try. Next menu untuk hangpa, wantan mi dia. Makan ori saja pun dah sedap. Nak lagi tu hangpa letak cili oil dah. Baru kena geng. Kalau nak cari yang berat-berat pagi-pagi ni, sini ada nasi lemak ayam berempah dengan nasi ayam Hanan. Kedua-dua pada Abang Ki memang on. Dan untuk hangpa kod teringin nak makan English breakfast, sini pun ada. Hangpa ambil English breakfast ni memang saiz dia besar, memang puas hati makan. Nak lagi ngam, set roti jala, kuah gulai yang pekat, wajib add on. Main dengan family, lepas makan berat-berat, sambung pula dengan sangkaya, buat pencuci mulut, manis-manis lemak dan ngam. Dan untuk baby pancake ni pun terbaik. Order satu set, boleh share ramai-ramai. Dan ayak pula memang saiz cup dia besar-besar. Kopi dah jadi pilihan Abang Ki, pekat kau baru komplit sarapan kita. Yang lain pun nice. So pakat-pakat boleh main kat sini. Nak cari sarapan boleh masuk list siap-siap kedai ni. Ajak family sekali tau. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.